nak keluar dengan beberapa orang sambil bawa kayu, bahan bakar untuk dibakar rumah orang. Perawat yang ditipu syaitan yang seterusnya adalah perawat yang merawat sehingga meninggalkan solat fardu secara berjemaah. Itu dia, sangat penting. Nampak macam selalu sebut solat jemaah ni ya. Kita nak pergi terus kepada satu hadis Nabi SAW. Ringkasnya, Nabi teringin, dalam hadis itu disebutkan Nabi teringin nak orang menggantikan solat tersebut, solat fardu, dan Nabi nak keluar dengan beberapa orang sambil bawa kayu, bahan bakar untuk dibakar rumah orang yang sengaja solat, lelaki yang sengaja solat di rumah tanpa sebarang keuzuran. Maknanya tak ada apa kekurangan, tak ada saja dia solat di rumah. Jadi kita tak nak fokus, sekali lagi kita tak nak fokus kepada orang awam, fokus kita kepada perawat, orang yang nak berdakwah kepada pesakit, yang nak membaca ruqyah ayat Quran. Macam mana dia ni nak minta dengan Allah, kan? Dalam keadaan kalau Nabi ada, kalau boleh Nabi nak pergi bakar rumah dia, tapi dia pula sebaliknya sengaja tanpa keuzuran beramal, tapi benda yang utama yang Nabi nak SAW dia tak buat. Dia pula menjauhkan diri daripada rumah Allah tanpa sebarang keuzuran dan kekurangan. Ketahuilah, kalau anda perawat tersebut, anda sedang ditipu oleh syaitan. Lebih teruk lagi, berubat. Ada hari ni kan berubat live kan kita dah tahu. Mungkin ada yang dah tengok podcast yang tertentu, dah tahu yang live, rawatan secara live ni menyalahi etika, tak baik untuk aib dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi kita tengok ada yang buat rawatan sampai dah masuk waktu, dia masih lagi live. Orang dah tengah solat dekat masjid, dia tengah live dengan khusyuknya, dengan bersembang dengan jinnya. Terang-terang sedang ditipu oleh syaitan. Jadi berhati-hati. Ada satu kes, bagaimana halusnya tipu dari syaitan ni. Kes ni dia, orang tanyalah, macam mana orang yang dia pandai mengaji, dia pandai baca Quran. Jadi ada waktu-waktu tertentu akan ada makhluk yang datang dekat dia untuk belajar Al-Quran. Punya tinggi dia punya level dia kan, sampai makhluk lain pun nak belajar Al-Quran dengan dia. Jadi kita tanya dia macam mana dia belajar kan. Dia rupanya dia akan duduk dalam bilik dia. Jadi makhluk tu akan datang dekat dia, dia pun mengajar Al-Quran. Ni pun salah satu tipu dari syaitan. Nampak macam indah, nampak macam baik ya kan mengajar Al-Quran. Tapi ketahuilah, mereka ini Allah dah sebut dalam Al-Quran, mereka ini ada golongan yang saleh. Bila ada golongan yang soleh, ada golongan yang akan mengajar kebaikan, ada golongan yang akan mengajar Al-Quran. Dia tidak perlu pun untuk bersama-sama dengan manusia. Jadi kita tak nak pergi yang tu nanti poin lain. Dah termasuk pula. Cuma jangan pergi kepada perawat yang tidak mengajak orang untuk anda sebagai pesakit untuk solat secara berjemaah. Contoh, lebih-lebih lagi kalau dah malam lah kan, dah sedap-sedap kan merawat kan. Jadi sampai malam pun masih lagi tidak solat. Saya pernah pergi satu rumah yang kononnya ada macam-macam khazanah lah dekat rumah dia. Dia sembang pasal makam ni, kedudukan itu kan. Saya pergi dengan beberapa orang. Dia ni dikatakan orang lama lah kan, ada ilmu begitu dan begini. Jadi borak sampai maghrib. Saya kata dalam hati, bila nak pergi solat ni? Orang dah azan pun rancak berborak lagi. Kita pergi lantak lah kan. Takkan solat ni dia bukan tunggu orang pelawa kita. Ada orang jahil, dia kata solat ni dia kena tunggu orang ajak. Kan, orang kalau tak ajak kita jangan, tak ada adab. Ada pula pandangan macam tu kan, tak boleh. Jadi tak kisahlah tuan rumah tu ajak ke tidak ke, saya sendiri cakap saya nak ambil wuduk kat mana. Jadi saya pun buat tak tahulah, dah tuan rumah tak nak solat, itu urusan dia. Ataupun mungkin dia nak solat lepas tu kan, lambat sikit. Tapi masa tu maghrib, saya ingat lagi, saya pun pergi solat. Saya solat, selesai solat, tengok ada dia orang ni masih berborak lagi. Tak apalah, dia berborak-borak sampailah azan isyak, semua masih berborak lagi. Tengok, sembang pasal cincin lah, sembang pasal ni. Senang aja saya tak nak tipu. Jadi hati-hati kepada anda yang perawat, yang asas betulkan, yang utama perlu didahulukan. Jangan rasa diri terlampau hebat sehingga boleh beramal seorang-seorang dekat rumah. Orang yang tidak bersama dengan jemaah ini lebih mudah lagi untuk ditipu oleh syaitan. Syaitan seperti serigala yang akan menyerang kambing
yang lebih bersendirian. Kambing yang seekor yang ke belakang tu kan, itu ditarget, lagi senang kan. Berhati-hati. Kita jumpa dengan poin yang seterusnya. Assalamualaikum.